berhadapan dengan Negeri Sembilan Antlers. Mula dengan memberikan mata. Laju yang tepat. Tak sempat Chayapon untuk kontak tuan V. Dengan 6 is dilakukan dan dia mendapatkan ace yang pertama di situ di sasaran 3. Kali ini berubah sedikit di sasaran 3 di antara Ridwan Hakim dan juga Chayapon. Chayapon menarik kaki. 4-1, satu teruak. Gagal diangkat oleh Amirul. Dan saya rasa kurang sesuai Amirul Zazwan pergi untuk mengambil bola itu kerana ada pergerakan awal daripada Ridwan Hakim. Rosdi menjadi lagi. Servis yang dilakukan oleh Syahir Rosdi. Bagi saya Syahir Rosdi bijak. Dia terus mencari Chayapon kerana dia dah mengetahui Chayapon tidak pergi. Oh, drop dilakukan. Dia memberi input awal kerana lambungannya agak ke hadapan. Terus satu drop sahaja daripada Syahir Rosdi. Melaka Titans dalam sasaran 7. Akhirnya dapat dipecahkan juga oleh 3 kesilapan berturut. Sasaran yang sukar untuk Amirul Zazwan. Bila bola Syahir Rosdi mencari mata kemenangan untuk Melaka Titans di set yang pertama. Dibiarkan sekali lagi keluar. Ada servis daripada Syahir agak laju. Lebih Di sudut itu nampak keluar. Kedua, permulaan baik daripada Syahir Rosdi untuk mengapungkan bola pertama. daripada Syahir Rosdi. Mampu untuk memaksimumkan kelajuannya dan agak sukar apabila bola itu terkena jaring terlebih dahulu untuk Amirul Zazwan. Sit bola pertama. Oh, kesilapan yang dilakukan di situ oleh Amirul Zazwan. Peluang untuk Azlan alias clearance sahaja daripada Zarid Marikan. Sudah pasti ada ruang yang mudah untuk Azlan apabila umpanan. Kasih pula tak mampu untuk servis laju mungkin. di sini bersih. Alahan kakinya juga dengan begitu bersemangat. Kasih pula gagal untuk mengapungkan bola dari Syahir Rosdi. Kita Syahir Rosdi dengan servis yang menjunam di kawasan peha Akasid. Masuk daripada Syahir Rosdi. Ini memberikan kelebihan kepada Melaka Titans. 2 kali ke arah Akasid. Kali ini dia mengubah ke arah Amirul Zazwan. Terlalu laju, lambat. Tidak boleh diulangi oleh pemain-pemain Melaka Titans. Dari Syahir Rosdi masuk. Ace yang dilakukan Syahir Rosdi. Memang lajuan itu yang mempengaruhi. Amirul Zazwan hanya melihat sahaja. Mungkin dia mengharapkan bola itu terkeluar. Tapi bola itu betul-betul jatuh di kawasan belakang langgar.